Orang yang berpendapatan RM1,500 sentiasa akan rasa orang yang berpendapatan RM10,000 lebih kaya. Manakala orang yang berpendapatan RM10,000 sentiasa akan rasa orang yang berpendapatan RM50,000 lebih kaya. Secara matematiknya, siapa yang bergaji besar tentulah dia lebih kaya. Tetapi formula kaya itu ialah tabungan bertambah, harta bertambah dan hutang berkurang. Bermakna untuk membina kekayaan, anda perlu ada tabungan yang banyak, kumpul harta dan lansaikan hutang. Kekayaan bukannya bergantung kepada berapa besar gaji seseorang, tetapi berapa lama dia boleh bertahan tanpa gaji. Dan jika anda rasa cukup berat untuk membina tabungan sekarang, bermakna anda perlu fikir bagaimana kaedah untuk anda tambahkan pendapatan supaya ada duit lebihan untuk simpanan. Pakar kewangan Tuan Azizi Ali berkata, kemahiran yang penting perlu ada sekarang adalah multiple stream of income. Kita sudah tidak boleh bergantung pada satu punca pendapatan sahaja, perlu belajar untuk tambah pendapatan, income kedua atau ketiga. Dan pada masa yang sama, bina tabungan walaupun sedikit. Anda mungkin boleh bermula dengan tabung RM1 ataupun RM5, kemudian cuba alihkan sebahagian pendapatan untuk tabung jangka pendek seperti tabung raya dan tabung sekolah anak. Dan keajaiban akan mula berlaku apabila anda mula konsisten menabung. Jangan letakkan alasan dan mula bertindak. Semoga perkongsian saya memberi manfaat dan boleh follow saya untuk info lanjut tentang emas.